Baik semua, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, cikgu nak kamu bayangkan satu situasi. Cuba tutup mata sekejap. Bayangkan kamu berada pada masa hadapan, mungkin 10 atau 20 tahun akan datang. Ketika itu, dunia semakin maju. Teknologi berkembang pesat, penggunaan robot semakin meluas dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin sengit. Sekarang buka mata. Pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang supaya dia mampu berjaya dan bersaing dalam dunia tersebut? Pada pendapat saya, seseorang itu perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang supaya dia tidak ketinggalan dan dapat membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan. Bagus. Itu merupakan pengetahuan. Ilmu sangat penting sebagai asas untuk kita memahami dunia. Ada pendapat lain? Saya rasa seseorang itu juga perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif supaya dia dapat menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan serta mampu menghasilkan idea yang baharu. Tepat sekali. Itu ialah kemahiran berfikir yang sangat diperlukan pada masa kini. Siapa lagi ingin berkongsi? Pada pandangan saya, seseorang itu perlu mempunyai sifat kepimpinan supaya dia boleh memimpin diri sendiri dan juga orang lain ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Ya, sangat baik. Itu ialah kepimpinan, iaitu kebolehan memimpin dan bertanggungjawab. Ada tambahan lagi? Saya berpendapat bahawa seseorang itu perlu menguasai lebih daripada satu bahasa supaya mudah berkomunikasi dengan orang lain sama ada di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Betul. Itu merupakan dwibahasa yang penting dalam dunia global hari ini. Baik, siapa lagi? Selain itu, seseorang juga perlu mempunyai nilai etika dan kerohanian yang baik supaya dapat menjadi insan yang berakhlak mulia, jujur dan bertanggungjawab dalam setiap tindakan. Sangat bagus. Itu ialah etika dan kerohanian yang membentuk sahsiah diri. Akhir sekali, ada lagi? Pada pendapat saya, seseorang itu perlu mempunyai identiti nasional, iaitu perasaan cinta akan negara, menghormati budaya serta menjaga perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ya, tepat sekali. Itu ialah identiti nasional yang sangat penting untuk keharmonian negara. Cikgu sangat bangga dengan jawapan kamu semua kerana semua yang dinyatakan tadi sebenarnya merupakan 6 aspirasi pendidikan Malaysia. 6 aspirasi tersebut ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Sekarang cikgu nak tanya, pada pendapat kamu, apakah akan berlaku jika seseorang itu hanya mempunyai pengetahuan tetapi tidak mempunyai etika dan kerohanian? Pada pendapat saya, individu tersebut mungkin bijak dari segi ilmu, tetapi dia boleh menyalahgunakan pengetahuannya kerana tiada nilai moral yang membimbing tindakannya. Bagus, itu satu jawapan yang sangat matang. Jadi, kita dapat lihat bahawa semua aspirasi ini saling berkaitan dan perlu ada dalam diri setiap individu. Pada hari ini, kita akan mempelajari dengan lebih mendalam tentang ke-6 aspirasi ini dan bagaimana ia dapat membantu membentuk diri kamu menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Sepanjang pembelajaran nanti, cikgu mahu kamu menilai diri kamu sendiri. Aspirasi manakah yang telah kamu kuasai? Dan apakah yang perlu kamu perbaiki untuk masa hadapan?
Baik semua, cuba lihat gambar atau video yang dipaparkan ini. Dalam situasi ini, kita dapat melihat murid menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan juga bekerjasama dengan rakan-rakan. Situasi ini menunjukkan bahawa pembelajaran pada masa kini tidak lagi terhad kepada kaedah tradisional sahaja, tetapi melibatkan pelbagai kemahiran penting. Antaranya termasuklah kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, berfikir secara kreatif dan juga menggunakan teknologi dengan baik. Semua kemahiran ini sebenarnya sangat penting untuk membantu seseorang berjaya pada masa hadapan, selaras dengan perkembangan dunia yang semakin moden. Oleh itu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia yang bertujuan melahirkan murid yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran dan sasiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya ingin membentangkan mengenai transformasi pendidikan di Malaysia dan peranan guru dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Pendidikan merupakan tunjang utama pembangunan negara kerana ia bukan sahaja melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran, tetapi juga membentuk akhlak dan sasiah yang mulia. Pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadikan sebuah negara maju. Ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sekadar proses belajar mengajar, tetapi juga alat penting untuk membangunkan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi, sistem pendidikan Malaysia turut mengalami transformasi untuk memenuhi keperluan semasa. Dalam abad ke-21, Malaysia berdepan dengan pelbagai cabaran, termasuk cabaran berkaitan globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi. Cabaran ini menuntut sistem pendidikan untuk sentiasa menyesuaikan diri agar murid dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Tambahan pula, kemajuan teknologi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan, termasuk cara murid menerima dan terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Untuk menjawab cabaran ini, Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang menumpukan kepada pembelajaran abad ke-21 serta menekankan peranan guru sebagai pemudah cara. Pelan ini bertujuan mempertingkatkan kualiti pendidikan melalui pembentukan murid yang holistik, bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga seimbang dari segi sasiah, kreativiti dan kepimpinan. Oleh itu, peranan guru menjadi sangat penting dalam merealisasikan hasrat pendidikan negara. Aspirasi pendidikan Malaysia bertujuan melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial. Pendidikan di Malaysia seharusnya menitik beratkan 16 bidang literasi serta pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman bagi membentuk masyarakat dan negara bangsa yang cemerlang di peringkat antarabangsa. Secara khusus, murid diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang, kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif, serta kemampuan memimpin dan bekerja dalam kumpulan. Aspirasi ini juga menekankan kemahiran dua bahasa, iaitu penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, supaya murid lebih bersedia menghadapi dunia global. Selain itu, nilai moral dan sasiah terpuji menjadi fokus utama bagi memastikan murid membesar menjadi individu yang berakhlak mulia. Identiti nasional juga dititik beratkan supaya murid memiliki semangat cintakan negara dan bersedia menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Dalam erti kata yang lain, aspirasi pendidikan bukan sahaja mengenai pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut meliputi pembangunan sasiah dan kemahiran sosial.
Semua ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang bukan sahaja pintar tetapi juga bijak menilai, kreatif dan mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara secara positif. Sistem pendidikan Malaysia kini menekankan elemen pembelajaran abad ke-21 atau PAK 21 yang merangkumi komunikasi berkesan, kolaborasi dan dalam kumpulan, kreativiti dalam idea dan pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah. Bagi membantu guru memahami dan bersedia menghadapi perubahan dalam PDP selaras dengan hasrat transformasi, KPM telah melaksanakan inisiatif pembelajaran abad ke-21 secara rintis pada tahun 2014 sebelum diperluaskan ke seluruh sekolah di negara ini mulai tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa berusaha memastikan guru bersedia menghadapi pendidikan moden. Selain itu, transformasi pendidikan dijalankan selaras dengan peningkatan standard pendidikan di peringkat antarabangsa. Pendidikan kini turut terkesan dengan penggunaan teknologi yang memudahkan pelaksanaan tugas dan aktiviti PDP. Murid kini bukan sahaja belajar melalui buku teks tetapi juga melalui platform digital, program berasaskan pengalaman dan interaksi yang lebih aktif di dalam kelas. Hala 7 pendidikan juga menekankan pembelajaran berpusatkan murid di mana murid menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Konsep pembelajaran sepanjang hayat juga diberikan penekanan supaya individu sentiasa belajar, menyesuaikan diri dengan perubahan dan sentiasa meningkatkan kemahiran serta pengetahuan mereka sepanjang hayat. Guru yang berkualiti memainkan peranan penting dalam memastikan pelaksanaan pendidikan berjalan dengan lancar. Setiap pendidik perlu melakukan perubahan paradigma serta memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan bagi menghadapi transformasi pendidikan pada abad ini. Guru juga berjiwa pendidik perlu ikhlas mendidik demi perkembangan murid, menjadi contoh teladan dari segi akhlak dan sikap, meningkatkan profesionalisme melalui latihan dan pembelajaran berterusan, serta kreatif dalam pengajaran untuk menarik minat murid. Guru bukan sahaja penyampai ilmu, tetapi juga pembimbing, motivator dan pemudah cara yang membantu murid membangunkan potensi mereka sepenuhnya. Seorang guru yang berjiwa pendidik mampu menjadikan kelas lebih interaktif, merangsangkan pemikiran kritis dan memupuk kreativiti murid. Dengan cara ini, aspirasi pendidikan Malaysia dapat direalisasikan secara berkesan. Guru perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan yang berlaku. Perubahan ini bukan sahaja perkara baru, kerana sejarah juga menunjukkan transformasi pendidikan berlaku selaras dengan kehendak masyarakat. Contohnya, pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, apabila masyarakat Melayu beralih daripada era Hindu kepada zaman kegemilangan Islam. Dalam konteks abad ke-21, guru perlu menguasai teknologi, terutamanya penggunaan ICT dalam PDP. Mereka juga perlu menggunakan pedagogi inovatif agar pembelajaran lebih menarik dan efektif. Bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing bukan sekadar penyampai ilmu, serta meningkatkan kemahiran secara berterusan bagi kekal relevan dalam dunia pendidikan yang sentiasa berubah. Dan dengan penguasaan kemahiran ini, guru dapat membantu murid menyesuaikan diri dengan dunia moden yang pantas berubah, sekaligus menyumbang kepada pembangunan generasi yang holistik, kreatif dan berdaya saing. Kesimpulannya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 bertujuan memperkasakan sistem pendidikan ke arah yang lebih cemerlang melalui aspirasi pendidikan dan pembelajaran abad ke-21. Murid dapat dibentuk menjadi individu yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dan perlu sentiasa meningkatkan kualiti diri bagi melahirkan generasi masa depan yang gemilang.
pendidikan bukan sahaja tentang ilmu, tetapi juga tentang membentuk manusia yang mampu menghadapi cabaran global, menghormati nilai moral dan memberi sumbangan positif kepada masyarakat dan negara. Akhir kata, saya berharap pembentangan ini dapat memberi sedikit pemahaman kepada semua tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Diharapkan agar segala perkongsian daripada saya dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. Sekian, terima kasih.